Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke vlog akak, channel Mas Hanim. Hari ni, akak nak tunjukkan cara nak buat inti cara berlauk yang sedap gila. Jom kita mula. Bahan-bahan sonap yo. Kita perluan 1 kilo daging yang dah dirobui, dipotong halus-halus yo. 5 sudu besar serbuk kari, 2 sudu kecil serbuk rasa, 2 tangkai daun kari, 1 inci halio, mau nak mulai bawang putih, ditumbuhkan halus. 4 biji bawang besar dipotong dadu. Jangan lupa penumis 4 sekawan. 1 sudu besar gula, air sekali, 2 sudu kecil garam. Mula-mula pandihan 1 cawan minyak. Tumihan 4 sekawan. Daun kari. Masukkan halio bawang putih yang ditumbuk tadi. Tumis sampai kekuningan. Kemudian masukkan bawang besar tadi. Tumis sampai layu. Dah layu dah bawangnya. Bolehlah masukkan serbuk kari. Kalau agak kering tu, tambahlah air sikit. Tumis sampai serbuk kari tu betul-betul masak. Salu-salulah kacauan. Kang hangui pula serbuk kari tu kerang. Kang tak pasal-pasal, pahit pula inti kita tu kerang. Dah masak. Nampak kari kita ni bolehlah masukkan daging pula. Lepas tu tambahan air rebusan daging tu. Masukkan gula, garam dan serbuk rasa. Masakkan inti tu sampai kering. Jangan lupa kacau-kacauan, nanti berkorak pula deh.
Dah siap dah inti kita. Senang yo kan? Inti ni boleh simpan dalam botol ais. Nak frozenan pun boleh. Nak guna untuk kuih cara boleh. Roti boleh. Puff pun boleh. Sekian resepi akak hari ni. Jangan lupa follow akak yo. Bye-bye.